Seorang pemandu lori cedera selepas dipercayai diserang seekor harimau kumbang dalam kejadian di Jalan Bukit Tangga Seremban, Jelebu pada petang Khamis. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan, Faizal Izham Pikri berkata pihaknya menerima laporan menerusi satu video kejadian membabitkan lelaki awal 50-an pada 6.14 petang. Mangsa disyaki diserang ketika dia turun untuk membuang air kecil di lokasi berkenaan. Hasil siasatan daripada pihak polis mendapati seekor harimau dipercayai keluar dari hutan berhampiran. Harimau kumbang tersebut disyaki menerkam lelaki itu di bahagian kepala sebelum haiwan tersebut melarikan diri ke hutan yang bertentangan jalan. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Tuanku Jaafar di sini untuk menerima rawatan. Beliau berkata susulan kejadian itu, Jabatan Perhilitan Negeri Sembilan menjalankan pemantauan dan rondaan di lokasi kejadian selain turut melawat mangsa dan memberikan hikmat nasihat kepadanya. Beliau turut menasihatkan pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati ketika melalui laluan yang dikenal pasti sebagai lintasan hidupan liar dan segera mendapatkan bantuan jabatan atau pihak berkuasa sekiranya terserempak dengan hidupan liar. Tular di media sosial, video berdurasi 16 saat yang direkod pada 3.31 petang memaparkan kelibat harimau kumbang sedang berlari ke arah hutan yang bertentangan selepas menyerang seorang lelaki.